Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Guess what? Guys, saya berada di Kampung Pauh Perlis. Ini adalah Perlis Indra Kayangan. Okey, hari ini saya bertuah akan dapat jumpa dengan ayah pada Cik Nazirah, Cikgu Nazirah kita, iaitu Abdul Wahab Abdul Ghani dan juga adik-beradiknya, ada Ramzi, ada Wan kat sini, dan ada menantu sekali Okey, hari ini merupakan hari jadi yang ke-72 kepada ayah kita, iaitu Abdul Wahab bin Abdul Ghani. Dan di sini kami mengadakan sedikit jamuan memperingati hari jadi ayah yang ke-72. Okey, bersama-sama ini saya akan bacakan doa untuk ayah supaya ayah sentiasa sihat walafiat sehingga ke akhir hayatnya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa huwa shifaa'un li hadzal marid. Encik Abdul Wahab bin Abdul Ghani. Wa yashfi sudur qaumin mu'minin. Wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Fihi shifaa'un linnas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa iza maridtu fa huwa yashfin. Qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifaa'un shifaa'an ajila la yughadiru saqama wa la alaman illa shifaa'. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Abdul Wahab bin Abdul Ghani, isterinya serta anak-anaknya Cik Wan, Nazirah dan juga Cik Ramzi dan isterinya, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Bismillah. Ini adalah merupakan hari jadi ayah Abdul Wahab bin Abdul Ghani yang ke-72. Untuk info, lusa beliau akan berangkat ke, bukan Mekah dah, tapi pergi ke Batam, Batam, Indonesia. Semoga ayah sihat walafiat sampai ke akhir hayat ya ayah. InsyaAllah. InsyaAllah. Amin. Amin. Allah balik tak apa. Terima kasih ayah. Okey, terima kasih. Lihat UL. Besok ayah. Ayah. Mak suruh ayah sikit mak. Bila lagi nak cinta mak. Inilah cik ayah kita, Cik Abdul Wahab bin Abdul Ghani dan isterinya mak kita. Okey. Nazirah, suatlah ayah sikit. Nanti saya masuk TikTok. Hadiah daripada anak dia, Cik Wan, kepada ayahnya, iaitu Cik Abdul Wahab Abdul Ghani. Ini adalah baju. Baju ni untuk dipakai, dibawa ke Batam pada hari Sabtu nanti Ayah dan mak akan pergi bercuti di Batam pada hari Sabtu nanti. Okay, scroll up, tengok ada tali pinggang sekali tali pinggang, beg duit dan juga baju untuk ayah yang tersayang Ini hadiah daripada anak beliau, iaitu Cik Wan kita, Cik Ridwan. Okey. Terima kasih. Hingga ke akhir hayat, sihat walafiat hendaknya insya-Allah. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.